Di negeri Pahang ini, tuan-tuan semua adalah mangsa. Pahang ni adalah mangsa. Maksud saya apa? Tuan-tuan mangsa penipuan. Baik orang UMNO, baik orang Barisan Nasional, baik tuan-tuan, semua rakyat Pahang lah. Maksud dia apa? Saya bagi tahu. Ketika kempen pilihan raya, Pahang ni serentak dengan pusat tak? Serentak dengan pusat. Okey. Ketika kempen pilihan raya, tuan-tuan, apa kempen Barisan Nasional? Pagi, petang, siang, malam, tidur, jaga, kenyang, lapar, DAP, Pakatan Harapan, jangan undi, kerana DAP akan menghancurkan orang Melayu. Betul atau tidak? Kerana itulah orang UMNO ni, saudara, demi jihad bersama dengan UMNO, perlu lawan DAP, itu yang dia menang. Kalau masa pilihan raya itu, dia kata, tuan-tuan, undilah kami, besok bila kursi tergantung tak cukup, kami akan peluk DAP. Ingat orang UMNO akan undi tak dia? Dah, orang UMNO takkan bagi undi. Jadi, kita patut kesian dekat orang UMNO yang jadi mangsa penipuan. Sama juga dengan orang-orang DAP dan orang-orang PH. Itu sebab sekarang yang panik bukan kita. Yang panik antaranya DAP dan Pakatan Harapan. Sebab apa? Sebab orang Cina pun mula cakap lah. Dan orang Cina ni punya marah, Kak, betul real. Di Sabah tu, kan? Kali pertama dalam sejarah lama dah, ini kursi bandar, kursi Kota Kinabalu, kursi yang memang orang tengok tok. Apa berlaku, hantar botol kicap pun cap DAP boleh menang sebelum ini. Tapi akhirnya ketika orang Cina ni dia lebih responsif terhadap, lebih bijak, apabila dia rasa dia ditipu, tak apa, dia senyap. Tapi akhirnya bila dia bagi sekali, kosong DAP. Orang Cina dikempenkan apa dia? Nanti kita perintah Zahid, kita masuk penjara. Biasa dengar kan orang DAP kempen? Tapi akhirnya menipu. Jadi Pahang ni adalah mangsa penipuan yang sangat menyedihkan. UMNO dapat sekitar Barisan Nasional 17 kursi. 17 kursi. Perikatan Nasional pada ketika itu kita bersama dapat 17 kursi. 17 kursi dia, 17 kursi Barisan Nasional, tapi apa namanya ni, Barisan Nasional boleh saja bergabung dengan kita kalau ceritanya kestabilan. Tapi akhirnya dia pergi dengan memeluk 8 pakatan harapan ni. Dia peluk. Sebab apa? Sebab soal kuasa. Agama bangsa dan tanah air, hidup Melayu apa semua ni hanya dekat mulut semata-mata. Tak ikhlas dalam memperjuangkan Melayu. Tak ada nilai pengorbanan langsung. Yang dibincang masa tu apa? Oh, sebab nak menteri besar. Kalau kau nak menteri besar, engkau jujur. Datang bincang. Oh, kami nak menteri besar, boleh tak? Sebab kami ni kalau tak ada kuasa, mati. Cakap benar-benar. Cakap lugu benar dengan kita. Kan? Kami ni memang hidup ni kerana kuasa. Tak ada kuasa, mati kami. Cakap betul-betul. Kan? Ini kita pula dituduh tidak ikhlas. Kedua, sebab apa? Oh, besok kalau masuk dengan PAS, Pakatan Bersatu apa semua pada ketika itu sekali, besok nak bertanding pilihan raya susah doa. Sukar. Sebab apa? Sebab nanti kita tinggal 17 kursi dia nak bertanding. Yang lain semua susah. Kan? Ini apa? Soal dia kuasa, soal dia kursi, soal dia ni. Habis nilai perjuangan Melayu dan Islam itu apa? Hidup Melayu, hidup Islam demi agama, bangsa dan tanah air hanya jadi penyedap ucapan semata-mata. Menipu. Why so serious?